kita boleh puasa 6 juga kan? Kerana apa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kan, hadis riwayat Muslim dan lain-lain kan, man shama ramadhana, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian disusuli dengan dia menyusulinya dengan 6 hari pada bulan Syawal kan, maka seolah-olah dia sudah berpuasa sepanjang masa. Kana kasiyamid dahri, seolah-olah macam dia puasa sepanjang masa, puasa setahun lah kan. Jadi kan, kalau satu amalan tu digandakan 10 pahala dan puasa 30 hari ataupun 29 hari, so kali 10 dapat 290 ataupun 300 hari. Kemudian campur pula dengan lagi 6 hari, kali 10 jadi 60 hari. So 290 campur 60 jadi 350. Kalau 300 campur 60 jadi 360. Yang mana tahun qamari, tahun hijri kan, biasanya lebih kurang dalam 354-355 hari. Jadi macam puasa setahun lah. Tu kan. Jadi ini satu peluang lah yang Allah Ta'ala buka kepada kita semua. Jadi mudah-mudahan saya, kalian pun kan, boleh berniat untuk nak puasa 6. Jadi tak ada apa nama ni, dia tak macam puasa Ramadan yang bersifat compulsory, bersifat wajib. Jadi kadang-kadang bila rasa puasa wajib ni, orang rasa macam kenapa? Rasa macam lesu sikit kan? Tapi siapa yang buat dengan penuh iman, dengan penuh ihtisab, macam Nabi kata, besarlah pahalanya kan? Tapi bila kata puasa 6 ni dia sunat, maknanya bila puasa tu dia optional, ada pilihan. Jadi siapa yang pilih untuk berpuasa, maka dia akan buat dengan rasa semangat. Dia takkan rasa lesu, dia takkan rasa macam tertekan. Kenapa? Kerana dia buat dengan hati yang rela. Jadi kan, pasang niat supaya apa? Supaya kita merelakan diri kita untuk puasa 6 ni.